2, 3 ikan berenang. Saya cantik seekor rumang-rumang. Padanya ada cengkerang keras. So ke tempat berpasir dan Rumpai laut. Caci! Mana tu? Ikan kecil yang bersuara nyaring tu namanya Fifi. Si ikan sadik. Jangan marah. Tak sengaja. Itulah Main. Si obok-obok. Suka sangat ikan lain dengan sesungguhnya. Itu Hasan, si ikan buntas. Dia suka. Ini pula adik saya. Ipin. Kami ikan hijau kembar yang cantik. Kau cakap dengan siapa? Marilah. Kita lawan sepak buih. Jom. Silap. Main dah tak gol. Jaga kau Main. Nak kena ni. Siap kau Main. Lekas. Nyorok. Kenapa ni? Mari menyurut sini. Ada jerung. Jerung? Mana? Itu jerung sudah pergi. Sudah tak ada, Ma. Nasi pahit dah kena makan. Main sama Main. Jom. Tak nak. Takut Main. Sekat. Ayah, lagi bagus. Mari ikut saya. Ke mana? Ke lautan dalam. Bahayalah Mimi. Lautan dalam bukan tempat tinggal kita. Di situ mesti banyak ikan besar-besar. Kita kecil je. Betul tu. Silap hari bulan, kita kena tangkap dengan manusia. Tama ikut apa? Saya pergi sendiri cari ikan paus. Ikan paling besar dalam laut ni. Kau biar betul. Selama kita dalam lautan ni, tak pernah sekali pun nampak ikan paus. Saya ada nampak. Jom kita ikut. Wah, seronoknya! 12! Cepatlah. Aku tak nak ikut. Jom je lah. Fizi, kenapa senyap semacam je ni? Yalah. Kalau senyap macam ni,
ikan di sini. Ipis, tengok ikan tu. Kepala dia ada lampu. Alah. Mei, jauh lagi ke? Saya sudah penat. Sudah sampai. Tapi itu ikan paus. Sudah tak ada. Tak tahu pergi mana. Apa ini? Batu berenang? Itulah ikan batu. Dengar tak suara tu? Apa tu? Mana? Entah. Jom pergi tengok. Aduh! Apa sudah jadi? Macam mana boleh jadi begini? Aduh, sangkut kat muka ni. Wah, satu meronta nak melepaskan diri. Tapi makin terbelit. Atuk jangan marah. Ish, kau ni jangan cakap macam tu. Atuk hidup lagi. Cepat, kita lepaskan Atuk. Dah. Tak payah. Tinggalkan je Atuk kat sini. Mana boleh? Atuk kan punya belimbing yang sudah hampir pupus. Jarang-jarang boleh jumpa. Yalah. Jadi, kita orang mesti selamatkan. Betul. Yelah. Buatlah macam mana pun. Saya, macam mana ni? Guna sesungut kau. Boleh? Tepi. Nanti Maya. Berhati-hati ya. Jangan kena badan Atuk. Yahoo! Dah bebas! Terima kasih. Nasib baik kau orang ada kat sini. Kalau tak... kenapa kau orang ada kat kawasan lautan dalam ni? Tempat ni jauh dari tempat asal kau orang. Kita orang nak cari ikan paus. Ikan yang paling besar di lautan. Betul. Mimi cakap dia ada di sini. Tapi tak jumpa pun. Ish. Tahu pun ikan tu besar. Sekali kena ngap, baru kau orang tahu. 2, 3 tilapia. Ikan paus makan ikan ke? Yelah. Kalau tidak, nak makan apa? Ikan kecil macam korang ni biasalah jadi makanan ikan-ikan besar. Tapi ada lagi satu bahaya buat korang. Apa dia tu? Manusia. Mereka menangkap ikan di laut dalam. Cantiknya warna ikan ni. Lepaskan kami. Melihat dari data-data ni, ikan di sini masih banyak dan berbagai jenis. Maknanya laut di sini masih terjaga, belum tercemar. Bagus.
Tak sia-sia usaha kita memelihara kawasan ni. Dan kau ikan, macam mana boleh sesat ke sini? Tempat kau di terumbu karang. Sekarang nak bela ke tak nak? Taruh dalam akuarium jadi ikan hiasan pun cantik juga. Itu macam suara... Upin, Ipin! Macam mana korang boleh lepas? Manusia tu baik. Dia lepaskan kita orang. Bagus. Sekarang eloklah kita semua balik sebelum apa-apa lagi terjadi. Tapi kita semua nak tengok ikan paus kan? Bahaya. Betul. Ikan paus. Ikan paus. Besarnya. Jom. Sudah jumpa. Hati-hati. Tunggu sayang. Ikan paus jahat. Mimi jangan. Nanti kena makan. Kenapa marah-marah? Ikan paus, kenapa mau makan kita orang? Kita kan sama-sama ikan. Apalah? Kita tak sama. Aku ikan paus, ikan terbesar di dunia. Kau semua ikan-ikan kecil untuk aku makan. Lagaknya. Nanti kena tangkap baru tahu. Ya, manusia nak tangkap aku sebab daging, tulang dan minyak aku amat berharga. Jadi, aku jaga-jagalah. Dan kau semua pun kena jaga diri. Bye-bye ikan paus. Jom kita balik. Oh my god! Apa dah jadi ni? Kotornya. Izzat, Fizi. 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 Mana korang? Izzat. Fizi. Eson! Korang kat Fizi! mana? Izzat. Oh, ada jumpa. Apa sudah jadi dengan rumah kita? Lepas korang pergi hari tu, Hai. Jangan takut. Lekas, ikut aku. Tengok tu. Tempat itu sudah tercemar.
laut mati. Nasib baik kita orang sempat selamatkan diri. Ikut cerung ni. Hai. Kalau tidak... Jadi, kat mana korang tinggal sekarang? Jom! Inilah kawasan tempat tinggal kita sekarang. Wah, cantiknya. Apa benda ni, Upin? Entah. Banyak pula tu. Kawan-kawan, tengok ni. Ish. Sampai hujan korang nyanyi. Dah hujan. Tak boleh pergi main. Kita sambung cerita. Kali ni kita cari sotong gegasi. Siapa nak jadi sotong gegasi tu? Huh?